Hello besties, so Hakim nak tunjuk kat korang bag ni Hakim baru beli Hakim tak tipu. Memang tadi Aisyah message Hakim suruh Hakim bayarkan. Okay, dia order je, Hakim guna kad dia bayar. Takkan Hakim guna kad Hakim pula. Okay, so Hakim nak tunjukkan korang bag. Tada, yang ni double pocket tote. Okay, double pocket tote ni memang sangat-sangat stylish. Bagi Hakim, siapa yang memiliki bag ni, gitu, memiliki kau aku sebut. Okay, so siapa yang memiliki bag double tote ni memang sangat-sangatlah stylish siapa yang ada ni memang stylish. If you guys ada, you guys memang stylish lah. If you guys tak ada, you guys kena beli sekarang. Sebab korang tengoklah bag ni, betapa cantiknya bag ni. Dia ada dua poket kat depan ni. Poket ni muat telefon I jamin muat telefon. Okay, muat telefon pula, muat telefon. Okay, nampak tak, muat, see, I tak tipu. And then dia punya shoulder ni quite fitting juga. So untuk tangan Hakim yang macam ni, Hakim pakai jaket ni so besar, nampak, still boleh muat masuk Hakim punya tangan. Okay, and then yang best pasal bag ni, dia material coated canvas. And then dia ada pin mount logo dekat sini. Dalam dia memang sangatlah spacious. Tapi kalau korang tanya Hakim, muat tak laptop? Tu saya tak pastilah. Saya tak pastilah kalau muat laptop tak. Tapi yang saya pasti, iPad boleh masuk, telefon boleh masuk. Sebab besar juga ruang dia, nampak tak? Okay, for sure botol susu anak boleh masuk. Okay, sebab sekarang kita dalam era-era pakcik-pakcik. Sebab Hakim baru je jadi pakcik sekarang. So yang Hakim fikirkan ialah pampers dan botol susu. Tapi Hakim rasa boleh je muat setakat 1-2 pampers dan botol susu. Tapi kalau korang tanya lebih daripada tu, mungkin korang perlukan tote yang lagi besar lah. Okay, yang ni just nice je, sesuai nak bawa pergi everywhere. Nak bawa pergi kerja boleh, nak bawa pergi kenduri boleh. So kalau korang suka, dapatkan sekarang. Baca description ke bawah and tengok dekat kita punya platform shopping bag. Price memang tengah best sekarang. Check out sekarang, okay?